AI tools untuk wanita ataupun untuk mereka yang mahu meluahkan perasaan, sebab tak ada siapa nak dengar perasaan kita, luahan rasa hati kita. Pergi saja ke ChatGPT. So make sure ada akaun ChatGPT dan gunakan link yang ada dalam AI practice ni untuk cuba dan mula guna Mia, AI Mia. Menarik kan? Dia sangat memberi bantuan lah untuk bagaimana kita nak menghadapi hari-hari kita tanpa rasa kecewa, duka lara, sedih dan sebagainya. AI ni bolehlah bantu kita memberi motivasi, semangat sikit, sebab biasalah kadang-kadang bukan ramai orang suka sangat nak dengar kisah kita kan. Okey, cubalah.